Assalamualaikum, Annyeong. Welcome back to 30 hari Minecraft Battle Edition bersama Pawang. Okay, don't worry, be happy. Okay, let's just start. Oh my god, kita boleh nampak ada diamonds. Tak sabar. Agak-agak berapa ya diamond? Bawang dah lupa dah berapa diamond. Well, I guess we'll find out. So, plan untuk hari ni ialah dapatkan diamond. And then, kita boleh buat enchanting table. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Damn, kat atas tu ada lagi. Actually, 6, 7 ke ni? Wait. Oh, lupa start. Timer, I forgot. Timer. Okay, timer dah. Okay. Okay, berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, actually 6, 7. Oh my god, this is not scripted Wow. Kita boleh buat chest plate. Nak buat armor dulu ke apa tak tahulah. But do you think Bawang nak pergi balik dululah. Kita nak pergi cari lembu. Kenapa lembu tu macam tak ada je dah? Macam tinggal seekor je. Macam yang lain dah pupus je. Right. Let's go. So tinggi, so tinggi. Oh, and makanan. Kita ada a few wheat, which is nice. Assalamualaikum. Tengok villager tu tolong jagakan the animals. Okay, kita ada wheat lagi. Jadinya kita boleh pergi cari je terus. Wait. Potatoes. Alang-alang. Okay. Tak tahulah mana nak cari Macam kena jalan jauh-jauh je. Tapi scary lah jalan jauh-jauh ni. Okay, maybe Bawang patut simpan dulu diamond ni kan. Jadi 8. Okay, kita buat roti. Kita bakar potatoes. Batu simpan. Okay. Bawang nak buat auto composter. Tapi kita tak cukup iron pun. Tapi auto composter tu kena guna composter. Nanti sibuk je villager tu nak jadi farmer. Maybe kita kena pergi dekat tempat lain lah untuk cari lembu. Ada! Okay, never mind. Tak jadi. Ya Allah. Mana awak pergi? Ada. Oh, ada anak dia sekali. Seriously, semalam bukan Bawang ada lalu sini ke?
ke bawang terlepas pandang Okay. Mama lembu and baby lembu. Belok. Okay. Okay, pandai. Ya. Jom. Macam mana bawa nak asingkan kambing ni? Oh, yelah juga ada orang ni. Wih. Wow. Kambing tu not bad ah. Oh my god, that kambing is... Wow. Okay. Bawa nak cuit je. Okay. Okay, bawa cuit dia supaya dia tak masuk sekali. Oh gosh. No, why did you do that? Hello? Okay. Come down here. Yeah, but ada lagi. Another baby, let's go. Okay, misi utama kita hari ni berjaya. Awak masuk alang-alang kan? Marilah. Okay. Itu... Saya cuba sedaya upaya untuk dia tak masuk. Tapi dia masuk juga kat... I guess dia identified as lembu. Okay, screenshot dulu. Alright. Oh, hi Nitwit. Okay, oh, sugar cane. Dah boleh expand dah ni. Oh ya. Yeah. Bawa nak letak pagar kat keliling farm ni. Supaya senang Okay. And then seeds. Ui, pokok tumbuh. Wow, so ada bee. Allah, hujan pula. Jom kita potong pokok pula. And then nanti bila malam baru kita pergi mining. Zombie. Saya dengar zombie. Banyaknya bee. Wah, rasa macam rare bees. Beehive kalau muncul sendiri dekat pokok yang baru tanam ni. Kalau dekat Java lah. Ni sampai ada 2. Sana 1, situ 1. Nice. Tinggilah pula this one. Kita still tak ada pokok-pokok yang lain kan? For now ada birch dengan oak je baru. Tapi itulah. Tak ada masa lah nak explore, cari pokok lain. Aku rasa kalau kita explore pun makan masa a few days jugalah. Tu pun tak boleh jauh sangat. Kalau jauh lagi makan masa. Tapi bukan dekat spawn kita ada spruce ke? Taklah, bawang pun dah lupa. Bawang pun dah lupa kat mana kita punya spawn. Dah tak ada dah kan kayu dia.
Okay. Very big tree. Sayanglah pula nak hancurkan pokok yang ada bee tu. Biar je lah. Okay. Okay, tanam lagi. Yup. Yup. Oh, apple. Yup. Okay. Bawang ada, okay, ada 40 fence. Okay. Alang-alang Jomlah. Ini untuk memudahkan kita untuk farming walaupun time malam. Tak cukup ah. Also kena hancurkan ni. Saya ada ni ha. Tak nampak pula. Okay, bawah nak buat fence lagi. Oh, dia terus. Wow. Okay. Dia terus craft. Yeah. Wow, zombie laju. My gosh. Tak kena. Sakit lah diorang. Tak ada boleh masuk kan? Ni pun tak ada boleh masuk kan? Kenapalah dia pergi kutip sapling? Saya pandai guna shield. Awak jangan macam-macam. Kena makan dulu. Oh mak kau. Ya Allah, tak nampak dia. Saya nak at least 1 membrane. Sebagai buah tangan. Scary tu. Amir datang dekat-dekat. Bolehlah jadi title. Bawang kena serang dengan phantom sebab tak tidur. Oh, nice. Nice block. Kuat gila bunyi block tu. Aduh, mak. Mana datang dari mana? Turunlah lagi kalau berani. Turun. Kenapa dia tak nak turun? Ini kalau... Oh, ada 4. Ni kalau ada kucing ni, tahu takut. Kena. Okey dah, belah dulu. Malah aku nak layan. Okay, let's go. Okay,
Adakah kita boleh dapat diamond lagi? Berbagikan 6 minit. Lebih kurang macam semalam ke? Semalam pun berbagikan 6 minit. And kita sempat jumpa diamond. So we'll see. Adakah hari ini kita masih bertuah? Is the luck still on our side? Okay, tadi kita pergi sana. So let's start here. Bismillah. Berkat Ramadan. Weh, kenapa kuat sangat bunyi dia weh? Orang harap kampung kita tak meletup pula. Tak terbakar. It's crazy bro. Macam tembus masuk underground je bunyi kilat dia. What the hell ni? Oh gosh. Macam kena sumpahan lah. Oh, tough. Woi! Kuatnya bunyi. Ya Allah. Tolonglah stop. Tolonglah Oh my god, imagine. Okay, bawa rasa kita kena tidur lah. I don't even have my bed. Hello? Alright, kita kena naik atas. Damn it. Sempat ke? Bawang tak nak my villager jadi makcik sihir apa nama witch. No, I don't want. Dah 2 kali dah ni. Kuat gila bunyi dia, ya Allah. Okay, next episode bawang kena ingat untuk buat copper rod untuk untuk elak daripada kena sambar peti. Okay. I guess today kita end awal sebab kita terpaksa tidur. So, yeah. Bawang kena ingat lah next episode, which is esok, untuk buat copper road. And then kita sambung farming and then kita sambung mining. Kita tengok berapa lama kita spend untuk dapatkan full diamond armor. So, thank you for watching korang. Jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, turn on notification bell, and jumpa besok. Bye korang. Thank you for watching.